Nak lawan perasaan takut dan malu dalam bisnes? Abang Budin. Di mana Abang Budin? Daripada Olat Lempit. Malu dan takut. Malu memang kena ada. Sebab dia fitrah kita sebagai manusia. Kenapa kita malu? Kenapa kita malu menjual? Kan saya tahu kadang-kadang ramai orang dia nak bagi tahu orang dia jual apa. Tapi malu tu tak? Try lah post sekali kawan-kawan office gelap. Oh, meniaga siut. Affiliate siut. Malunya. Lari dalam toilet. Pergi bayar ujung. Kenapa mereka mengelak aku? Delete video ni, delete video ni. Delete video, tak ada. Okey, kenapa jadi macam tu? Abang Budin, pertama, sebab kita baru buat. Semua orang tak payah kencing lah. Semua orang, apa-apa yang kita baru buat, kita memang ada masalah malu. Sama macam saya pun. Masa saya mula-mula, tak ada jual apa pun. Tak ada, sahaja. Malu juga. Tapi lama-lama, jadi biasa. So, kena biasakan diri kita. Bagi peluang kat diri kita tu. Set 1000 hari, 180 hari, 1000 orang, 2000 kali. So kita distract mind kita. Fokus untuk capai numbers pelaksanaan tu. Faham tak kawan-kawan? Faham? Supaya kita tak give up awal, kita target numbers. Okay, aku nak try buat ni 1000 kali. Malu ke apa, lantak kan? 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Lepas tu catat. InsyaAllah kali yang ke 1001, kau dah boleh urus malu. Kedua, takut. Sebenarnya, kita tak takut apa pun. Kebanyakan orang ditakut-takutkan. Saya bagi contoh. Katakanlah sesiapa yang sama macam saya. Sekarang ni, katakanlah kita ni tak adalah hidup senang, hidup susah. Okey? Kita susah. Bahasa senang dia miskin. Kita pun nak cubalah meniaga dengan harapan naklah juga rasa kaya. Bagus tu, positif. Tapi kita takut. Takut gagal, takut tak jadi. Okey. Ini saya bagi korang kesedaran. Sebenarnya bila kita ni miskin, sepatutnya kita tak ada apa nak takut. Sebab ramai orang dia takut miskin kalau dia tak pernah miskin. Logik tak apa saya beritahu? Abang Budin faham? Kalau kita sekarang ni memang hidup kita susah atau income kita ngam-ngam. So kalau kita nak try tu, sepatutnya kita berani sebab kalau aku fail pun, aku akan kembali susah. Yang mana aku memang dah biasa. Aku dah biasa, aku tahu macam nak survive hidup susah. So, apa nak takut? Kalau kita try, kita ada harapan tu ada. Harapan menjadi tu ada. Tapi kalau kita tak try, langsung tak ada apa. So, kita force diri kita untuk, try je lah. Ada peluang lalu depan mata, cuba je. Lagi satu, kalau korang jenis nak mencuba kan, korang tengok risiko dia tu, korang mampu absorb. Tak payah fikir banyak, try je. Okey, try je. Confirm korang akan tersontot, korang akan rugi, korang akan kena kencing. Itu memang proses. Itu memang proses. Kau tak boleh elak. Kau tanya orang meniaga apa, kena kencing, silap decision, biasa. Tapi yang penting kau kena tahu satu je. Aku boleh absorb tak? Aku boleh handle tak kalau benda ni tak jadi? Itu je. Kau tengok sikit lebih kau, okey, aku boleh manage ni risiko ni. Kau buat je. Lepas tu, kalau kau buat, lepas tu kau menyesal. Kau menyesal sebab buat. Kalau kau tak buat, kau fikir. Tiba-tiba, dengan satu bunyi, tak tahu daripada langit, tiupan sangkakala yang kedua. Kita orang semua nak on the way ke Padang Mahsyar. Tengok awak masih duduk kat pokok rambutan. Lan, mana Lan? Kita nak ke Padang Mahsyar dah ni. Aku tengah fikir lagi ni. Nak start ke tak niaga tu? Lambat lah Lan. Kita nak kepada Mahsyar dah ni Lan. Confuse ni semua. Titian sirat apa semua ni tak tahu. Syurga entah neraka. Allahu Akbar. Gerak dulu lah. Lantak kau Lan. Gerak dulu. Sebab hidup ni kejap je kawan-kawan. Hidup ni kejap je. Zas je.